Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Serivana. Hari ini kami ingin berkongsi sebuah cerita tentang kejujuran, pilihan dan bahaya rasuah. Tajuk kami ialah Pemilihan Ketua Kelas Tanpa Rasuah. Jom kita saksikan. Hai, saya Amir. Hai, saya Hakim. Hai, saya Lina. Baik murid-murid, minggu depan kita akan adakan pemilihan ketua kelas. Semua murid ada peluang untuk menjadi calon. Cikgu harap kamu fikir awal-awal siapa yang kamu rasa layak memimpin, bertanggungjawab dan boleh jadi contoh yang baik. Hei, Lina. Ada kawan yang cuba memancing undi dengan memberi gula-gula dan duit belanja. Oh, Amir. Kenapa, Amir? Lina, undilah aku jadi ketua kelas kita. Amir, itu tak adil lah. Aku janji esok aku bagi gula-gula dan duit belanja pada kau. Ketua kelas mesti dipilih sebab rajin dan jujur, bukan sebab gula-gula. Boleh ya? Jangan lupa undi aku. Bye. Ada kawan yang cuba memancing undi dengan memberi gula-gula dan duit belanja. Lina. Kenapa, Amir? Aku bawa gula-gula ni untuk kau undi aku jadi ketua kelas kita. Tak boleh lah, Amir. Amir, kalau kau guna gula-gula nak dapat undi, itu dah dikira rasuah. Alah, hal kecil je. Semua orang suka gula-gula. Kalau kita mula dengan benda kecil, nanti bila besar, kita akan fikir rasuah itu perkara biasa. Amir, bayangkan kalau semua undi sebab duit, bukan sebab siapa yang layak. Habis hancur kelas kita nanti. Cikgu tak tahu pun. Bolehlah Lina, Hakim. Aku nak jadi ketua kelas ni. Rasuah merosakkan masa depan. Kecil atau besar, rasuah tetap salah. Kita mesti berani menolak. Amir, orang yang memberi dan menerima rasuah, dua-dua bersalah. Oh, saya ingat rasuah hanya orang besar saja yang buat. Bukan di sekolah. Tidak, Amir. Rasuah boleh berlaku di mana-mana. Di kelas pun boleh. Kalau kita mahu pemimpin yang adil, undilah dengan jujur. Saya minta maaf, kawan-kawan. Mulai hari ini, saya janji takkan cuba rasuah lagi. Bagus, Amir. Ketua kelas mesti amanah dan bertanggungjawab. Betul. Hanya dengan integriti, kita semua akan dihormati. Ingatlah anak-anak. Cegah rasuah, selamatkan masa depan.